Hai semua. Okey, kalau anda memang pasang niat nak bina kerjaya dalam sektor kerajaan kat Malaysia ni, anda memang dah sampai tempat yang betul. Sebut je pendaftaran SPA 9, ramai yang terbayang proses birokrasi yang leceh dan memeningkan kan? Tapi jangan risau, dalam panduan visual kita hari ini, kita akan mudahkan semuanya. Anggaplah penerangan ni macam kunci utama anda untuk tembus sistem kerajaan tanpa pening kepala. Jadi, inilah rupa gerbang utama ke arah kerjaya awam impian tu. Saya tahu kalau tengok manual rasmi SPA 9 tu, tebalnya sampai 38 muka surat. Penuh pula tu dengan terma teknikal yang agak menggerunkan. Memang padat. Tapi relax, kita takkan baca satu-satu macam buku teks. Hari ni, kita akan rungkai benda tu habis-habisan supaya jadi sangat mudah untuk anda hadam. Untuk tak nak bagi anda pening bila tengok portal ni, kita dah pecahkan keseluruhan perjalanan yang nampak rumit ni kepada 6 fasa yang sangat ringkas dan logik. Mula-mula kita daftar akaun, lepas tu bina profil, masukkan akademik, maklumat tambahan, pilih jawatan dan akhir sekali, perakuan dan status permohonan. Senang je. Jom kita terus mula. Fasa 1, mendaftar akaun SPA 9 anda. Ini langkah paling asas untuk kita tempah kunci utama tu. Proses daftar kat sini agak mudah sebenarnya. Anda cuma perlu isi maklumat pengguna, tetapkan soalan keselamatan, cipta kata laluan dan klik daftar. Tapi, ni ada satu fakta yang sangat krusial dari manual tu. Pendaftaran MyID anda ni secara literalnya hanya boleh dibuat sekali sahaja seumur hidup. Jadi tolonglah pastikan anda masukkan maklumat yang betul-betul tepat masa percubaan pertama ni. Tapi, macam mana kalau terjadi masalah teknikal yang paling kita selalu buat, iaitu terlupa kata laluan? Tak apa, jangan panik. Sistem tak akan biarkan anda tergantung macam tu je. Kat sinilah soalan keselamatan yang anda tetapkan awal-awal tadi tu main peranan. Sama ada anda pilih nama ibu ke, negeri kelahiran atau sebagainya. Jawapan tu akan jadi talian hayat mutlak anda kat sini. Jadi, sentiasa ingat apa yang anda jawab tu ya. Seterusnya kita masuk fasa kedua, membina profil peribadi yang lengkap. Sekarang tiba masanya untuk kita kumpulkan segala kelengkapan profesional anda, bermula dengan data peribadi. Masa anda isi borang ni, mata anda tu kena sentiasa peka dengan tanda bintang berwarna merah. Itu maksudnya maklumat tu memang wajib diisi. Tak boleh tinggal tau. Dan satu lagi, butang simpan yang ada kat bawah tu, percayalah, butang tu akan jadi kawan baik baru anda. Sentiasa klik butang tu lepas habis isi satu-satu bahagian. Kita tak naklah segala kerja keras anda taip panjang-panjang tu tiba-tiba hilang macam tu je. Betul tak? Alright, kita gerak ke fasa 3 pula, merekod pencapaian akademik. Bahagian ni sebenarnya sangat menarik sebab sistem ni direka untuk terima pencapaian semua orang. Tak kisahlah anda baru lepasan sekolah, sehinggalah kalau anda dah bertaraf pakar yang tinggi sekalipun. Sistem ni dah susun cantik-cantik perjalanan akademik progresif anda dari peringkat sekolah menengah sampailah ke pengajian tinggi, jadi anda takkan lemas dalam lautan akronim pendidikan. Anda cuma perlu masukkan keputusan peperiksaan mengikut turutan bermula dari tahap paling awal sampailah ke tahap paling tinggi yang anda ada. Dengan hanya klik butang tambah tu, sangat jelas. Tapi sekejap, ada satu amaran penting kat sini yang memang ditekankan bersungguh-sungguh dalam manual. Bila sampai bahagian pengajian tinggi, tolong pastikan anda letak nama institusi yang mengeluarkan sijil anda masa graduasi tu. Bukan sekadar kampus tempat anda pergi masuk kelas. Ini sangat krusial terutama untuk yang belajar kat institusi berstatus franchise luar negara. Jangan pandang ringan tau. Kesilapan kecil macam ni boleh buatkan permohonan anda ditolak bulat-bulat. Okey, sekarang kita masuk ke fasa 4, maklumat perkhidmatan dan tambahan. Mari kita tengok macam mana sistem ni ambil kira segala latar belakang unik yang anda miliki. Sistem ni memang disesuaikan secara mendalam untuk semua orang tahu. Contohnya, kalau anda tengok untuk bekas tentera, ada track khas yang sangat terperinci dengan 24 kategori perkhidmatan siap dengan pangkat. Sebaliknya, kalau anda memang pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat, ada ruangan khas untuk letak maklumat kementerian, grade jawatan sekarang dan tarikh lulus peperiksaan PSL anda. Ini memang membuktikan portal ni boleh tangkap makluman khusus setiap calon. Dan jangan ingat mereka cuma pandang nilai akademik je. Ciri-ciri bukan akademik ni sebenarnya boleh bagi anda kelebihan kompetitif yang cukup besar. Kalau anda pandai banyak bahasa atau dialek, ada bakat khusus atau jago sukan, inilah tempat untuk anda serlahkan potensi tu. Sistem ni juga sangat inklusif. Ada bahagian khas untuk daftar status OKU dan juga kalau anda ahli keluarga penerima bantuan kerajaan macam program perumahan rakyat. Kalau anda ada ciri-ciri ni, tolong jangan biarkan kosong. Isi je semua kelebihan tu. Seterusnya, fasa 5, memilih jawatan yang layak. Ibarat kita sedang memilih medan pertempuran lah ni. Kat sinilah kita nak padankan segala kelayakan padu yang kita dah isi tadi dengan tawaran kerja kerajaan yang sebenar.
Yang bagusnya SPNet ini, dia akan tapis jawatan secara automatik mengikut tahap akademik yang anda dah rekodkan awal tadi. Jadi senarai itu kemas je, anda cuma akan nampak peluang yang anda betul-betul layak mohon, sama ada jawatan tahap ijazah, SPM ataupun track khusus macam latihan separa perubatan dan bakat. Sistem dah buat kerja berat tu, jadi anda cuma tinggal klik butang tambah pada senarai jawatan yang anda minat nak mohon. Dan akhirnya, fasa 6, perakuan dan semakan status. Okey, dengar sini betul-betul sebab ini adalah fasa terakhir dan cop mohor mutlak untuk keseluruhan permohonan anda. Awas ya, segala titik peluh anda duduk berjam-jam isi berpuluh ruangan maklumat tadi tu secara literalnya takkan bawa makna apa-apa kalau anda terlupa langkah terakhir ni. Anda wajib tandakan petak persetujuan tu dan pastikan, saya ulang pastikan anda klik butang hantar. Anda cuai tinggalkan butang ni, fail anda tu memang terperam je dalam sistem dan tak akan diproses pun oleh pihak SPA. Okey, ni saya nak kongsi satu tip teknikal rahsia terus dari manual tu. Macam mana kita nak betul-betul yakin yang fail kita dah selamat masuk ke dalam sistem SPA digital? Senang je. Anda pergi kat ruangan semakkan status dan tengok kat situ kalau tarikh hantar dan tarikh daftar tu adalah sebiji sama, itu maknanya pengesahan muktamad rahsia yang permohonan anda tu dah pun selamat diterima oleh SPA. Dan untuk pastikan fikiran anda betul-betul tenang lepas memohon, portal ni ada bagi 3 menu semakan yang berbeza. Anda boleh semak balik senarai jawatan yang dah berjaya didaftarkan, pantau status semasa proses tapisan permohonan anda dan siap boleh tengok balik rekod sejarah jawatan-jawatan yang anda pernah mohon sebelum ni. Semua pautan ni memang jadikan proses cari kerja anda sangat teratur dan cukup telus. Jadi berakhirlah panduan kita hari ini. Segala maklumat penting daripada manual tebal 38 muka surat tu dah pun kita rungkai sama-sama. Kunci utama anda sekarang dah pun dibentuk tajam untuk pastikan maklumat permohonan anda tu sempurna. Persoalannya sekarang, adakah anda dah bersedia untuk log masuk ke portal SPA 9 tu dengan penuh yakin dan tekan butang daftar untuk kerjaya kerajaan impian anda hari ini juga? Jangan tangguh lagi, pergilah bertindak sekarang dan semoga terus maju jaya dalam melangkah ke alam perkhidmatan awam.